Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan buat perbincangan tentang tajuk yang sangat penting dan relevan dalam dunia global masa kini, iaitu strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Bagi subjek SCCA J3123 Komunikasi Perundangan. Ini ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fauzan bin Muhammad Fahimi 290160. Yang kedua, Muhammad Amir Rashidi bin Zamri 290183. Yang ketiga, Muhammad Firdaus bin Zainal 290411. Dan yang terakhir, Nuajri bin Ahmad 290217. Ini antara ahli-ahli kumpulan kami yang akan buat perbincangan pada hari ini lah. Dalam perbincangan ini, kumpulan kami akan menyentuh beberapa aspek penting, antaranya ialah pengenalan, peranan atau tindakan yang boleh diambil apabila dilantik sebagai kumpulan perunding mewakili negara. 4 strategi komunikasi yang paling sesuai untuk mengurangkan perbezaan budaya, dan akhir sekali kesimpulan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan dengan slide pertama kami. Untuk slide ini berkaitan dengan pengenalan. Komunikasi antara budaya merupakan cabaran utama dalam perundingan antarabangsa. Perbezaan bahasa, cara menyampaikan mesej dan isyarat bukan lisan sering menimbulkan kekeliruan dan salah faham. Contohnya, perbezaan budaya Malaysia lebih berhati-hati dan tidak berterus terang, manakala budaya Barat lebih terbuka dan lantang bersuara. Dalam pengenalan ini, dunia yang semakin global, komunikasi antara budaya telah menjadi satu aspek penting, terutamanya dalam konteks perundingan antarabangsa. Namun begitu, ia juga menjadi antara cabaran utama yang sering dihadapi. Perbezaan dari segi bahasa, cara penyampaian mesej serta penggunaan isyarat bukan lisan seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah boleh menimbulkan kekeliruan dan salah faham antara pihak-pihak terlibat. Contohnya, kita tahu yang kita baca tadi, dalam Malaysia ni kita lebih cenderung untuk bersikap hati-hati dan tidak terlalu berterus terang ketika memberi pandangan. Sebaliknya, dalam budaya Barat, komunikasi bahasa lebih terbuka, terus terang dan lantang. Jika perbezaan ini tidak difahami dengan baik, ia boleh menjelaskan proses perundingan dan menyebabkan ketegangan antara delegasi. Untuk slide seterusnya, peranan atau tindakan apabila dilantik sebagai kumpulan perunding mewakili negara. Sebagai pengurus yang dilantik, kita mestilah memahami beberapa, iaitu memahami budaya negara lain dan perbezaan dengan budaya Malaysia. Selain itu, meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris untuk mengelakkan salah faham, menyesuaikan diri dengan gaya perundingan yang berbeza. Sebagai pengurus yang bertanggungjawab mewakili Malaysia dalam perundingan antara bangsa, perkara utama yang perlu saya lakukan ialah membuat penyediaan yang teliti. Penyediaan ini bukan sahaja melibatkan pengetahuan teknikal dalam bidang perniagaan, tapi juga kefahaman yang mendalam terhadap budaya negara lain serta isu-isu semasa dalam perundingan antarabangsa. Saya sedar bahawa komunikasi antara budaya adalah satu cabaran besar dalam perundingan seperti ini. Perbezaan dari segi cara komunikasi dan berinteraksi boleh menjejaskan kelancaran perbincangan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, memahami budaya dan menyesuaikan diri dengan persekitaran antarabangsa amat penting untuk mencapai hasil perundingan yang berjaya. Assalamualaikum, nama saya Nuajri bin Ahmad, nombor matrik 290217. Saya akan meneruskan di mana terdapat 3 strategi komunikasi yang paling sesuai lah dalam untuk mengurangkan perbezaan budaya ni. Dalam menghadapi perbezaan budaya dalam perundingan antarabangsa, kita menyedari banyak pendekatan yang terancang dan terkesan yang perlu diambil kira dalam segi perbezaan bahasa tubuh badan, and then komunikasi, cara kita berinteraksi. Semua ni adalah bentuk-bentuk yang kita dapat gunakan dalam membantu memudahkan proses perundingan. Perundingan yang pertama dapat digunakan adalah melalui adaptasi, yang mana penggunaan bahasa yang kita kenali sebagai code switching, yang iaitu salah satu cabaran utama dalam perundingan lah, yang di mana
terdapat perbezaan bahasa antara setiap delegasi. So, bahasa Inggeris adalah bahasa yang sering kali digunakan oleh mana-mana perunding lah, kerana bahasa Inggeris dianggap sebagai satu bahasa pengantar ataupun bahasa utama lah dalam mana-mana perundingan antarabangsa. Tapi bukannya semua perunding ni menguasai bahasa Inggeris ni, kerana seperti di Malaysia, kita lebih kepada bahasa Malaysia, bukan kepada bahasa Inggeris. So di sini coach switching ni kita menyesuaikan gaya lah, di mana kita menggunakan bahasa dengan struktur ayat yang bergantung kepada peserta tersebut. Bermaksud kita sesuaikan gaya bahasa yang kita guna seperti bahasa Inggeris, kita gunakan secara yang betul lah, di mana ayatnya kita susun lebih teratur, mudah difahami. So ada salah satu contoh yang kita dapat lihat daripada code switching ni, di mana perundingan dengan peserta dari negara barat, kita perlu menggunakan bahasa yang lebih formal dan teratur lah, seperti yang saya katakan tadi, dengan mengelakkan penggunaan perkataan yang terlalu kompleks atau terlampau teknikal. Maksudnya bahasa-bahasa yang kurang difahami ataupun mungkin dari segi penyebutan. And then code switching ni juga memberikan kesan yang positif lah kepada hubungan dengan delegasi negara lain, kerana apabila kita mahir dalam menggunakan bahasa-bahasa English sebagai contohnya, so kebanyakan bahasa yang international adalah bahasa Inggeris. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Rashidi bin Zamri, nombor metrik 290183. So akan membentangkan tentang strategi komunikasi yang paling sesuai untuk mengurangkan perbezaan budaya. So pembinaan hubungan melalui pendekatan empatik dan sensitif budaya. Satu lagi strategi komunikasi yang paling dalam mengurangkan perbezaan budaya adalah dengan mengamalkan pendekatan empatik dan sensitif terhadap budaya peserta rundingan. So dalam perundingan antarabangsa, kita tidak hanya perlu fokus kepada hasil perundingan semata-mata, so tetapi juga kepada cara kita membina hubungan yang saling menghormati antara negara-negara yang terlibat. Ini memerlukan kepekaan terhadap nilai-nilai budaya yang berbeza, serta pendekatan yang mengutamakan pemahaman dan penghargaan terhadap perbezaan tersebut. So, sebagai contoh, saya menyedari bahawa peserta dari negara-negara barat lebih cenderung tegas dalam menyampaikan pendapat dan menghargai kejelasan dalam komunikasi, sementara delegasi dari negara Asia mungkin lebih berhati-hati dan tidak terlalu langsung dalam memberi respon. Satu lagi strategi adalah dengan meningkatkan kesedaran terhadap isyarat tubuh dan komunikasi non-verbal. Selain bahasa lisan, komunikasi bukan verbal juga memainkan peranan yang sangat penting dalam perundingan antarabangsa. Isyarat tubuh, ekspresi muka, pergerakan tangan dan cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain tanpa berkata-kata, semuanya mempengaruhi bagaimana mesej kita diterima. So dalam budaya barat, sebagai contoh, sentuhan fizikal seperti berjabat tangan yang kuat dan berdiri tegak semasa perbincangan adalah tanda hormat dan keyakinan. So namun di banyak negara Asia, komunikasi fizikal yang terlalu rapat atau bersentuhan tubuh boleh dianggap tidak sopan atau terlalu agresif. Oleh itu, untuk memastikan komunikasi yang jelas dan mengelakkan tafsiran yang salah, pengangkatan kesedaran terhadap isyarat tubuh dan komunikasi non-verbal perlu ditingkatkan. So kita kena berusaha untuk memperhatikan dan meniru bahasa tubuh yang digunakan oleh peserta dari negara barat. Sebagai contoh, mereka lebih cenderung untuk memberi perhatian penuh dan menunjukkan minat yang jelas dengan menggunakan kontak mata yang berterusan semasa berinteraksi. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Fidau bin Zainal, nombor metrik
290-411. Di sini saya ingin menerangkan beberapa kesimpulan. Pengalaman saya dalam menghadapi cabaran komunikasi antara budaya ini tidak hanya mengajar saya tentang aspek teknik perundingan, tetapi ianya juga mengenai nilai-nilai penghargaan terhadap budaya, kepentingan fleksibiliti dan komunikasi. Selain itu, keperluan untuk menunjukkan sikap terbuka dan empatik. Elemen-elemen penting yang saya akan terus amalkan dalam setiap interaksi dan perundangan yang melibatkan pelbagai budaya di masa depan. Dengan penerapan strategi komunikasi yang betul, saya yakin bahawa mana-mana perundangan antarabangsa dapat dijalankan dengan lancar, adil dan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih.